Segak bergaya berbaju merah hati, rumah di belakang memikat hati. Sekali pandang pasti terpikat hati. Nak tengok dalam? Jom saya dekati. Okey, sekarang kita berada di parking kereta. Kalau kita tengok, boleh muatkan 2 biji kereta, 1 biji kereta, 2 biji kereta. Dan lagi satu, kalau abang ada motor, abang ada basikal, boleh juga letak di depan ni, still ada ruang. Dan kalau tengok belah sini, dia punya pagar tak gunakan pagar hijau tau, dia gunakan batu. So sangat-sangat berbaloi untuk abang kakak tau. Jom kita tengok dalam. Selamat datang ke rumah idaman hampa. Okey, sekarang ni kita berada di ruang tamu. Okey, sangat luas. Tengok dia punya ceiling sangat tinggi. Kalau abang kakak nak buat kenduri tambah-tambah sekarang bulan Syawal ni, sangat-sangat sesuai. Okey, jom kita pergi ke dining area. Okey, ini adalah dining area dia. Sangat luas tau. Boleh muatkan 4 ke 6 orang. Tak ada masalah kalau buat sini. Letak makanan dekat sini, tetamu ambil je makanan sini, duduk terus dekat sini. Rumah ni adalah rumah teres 1 tingkat yang mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Okey, selesai di bahagian ruang tamu, jom kita pergi tengok master bedroom. Sekarang kita berada di master bedroom. Kalau kita tengok dekat sini, boleh muatkan queen bed. Kalau hampa nak letak king bed, tak ada masalah. Try tengok dekat sana. Okey, ini hampa boleh letak almari, nak letak sebesar alam pun tak ada masalah. Okey, so seperti biasa, kalau master bedroom mesti ada private toilet. Okey, jom kita tengok. Okey, ini adalah private toilet yang kalau hampa tengok mozaik dekat bawah sampai atas memang fully mozaik. Okey, kita selesai master bedroom. Okey, jom kita pergi ke bilik yang kedua dan bilik yang ketiga. Okey, ini adalah bilik yang kedua. Kalau kita tengok, kalau nak letakkan single bed, nak letakkan queen bed, tak ada masalah. Okey, bilik ni kalau tengok ceiling dia sangat-sangat tinggi, lebih kurang 20 kaki. Nak buat loteng pun sangat-sangat best dan sangat-sangat sesuai. Selesai bilik yang kedua, kita pergi ke bilik yang ketiga. Cuk. Okey, ini adalah bilik yang ketiga. Boleh muatkan 1 queen bed. Dan kalau tengok dari segi pencahayaan, sangat bagus. Dan kalau letak dekat sini meja study, memang sesuai untuk anak bujang hampa. Selesai bilik yang ketiga, kita pergi ke ruangan yang seterusnya. Ruangan yang isteri dan mak hampa confirm suka. Tambah-tambah lagi, abang akak letak tabletop daripada sana sampai ke sini. Kitchen cabinet bawah dan kitchen cabinet atas. Confirm sangat-sangat sukalah mereka. Okey, jom selesai ruangan kitchen, kita